Okay, kepada yang nak buat biskut ke ataupun nak aiskrim, nak makan aiskrim kan, tapi selalunya kalau beli scoop mesti scoop tu dia punya saiz besar kan. Yang ni yang jenis saiz kecil. 3 cm je kepala dia. So kita tengok kat dalam dia. Okay, ni color macam ni lah, color merah tadi. So inilah barangnya. Okay, so boleh tengok kat dalam ni. Okay, ni dia. Tengok pemegang dia. Selalunya tajam tau kat tepi ni kalau beli yang biasa tu. Tapi yang ni dia ada, dia punya pemegang ni dah ada lah bersalut macam ni. Jadi tak adalah tajam. Lagi satu, dia punya material memang sangat tahan. Tengok. Kalau dengar pun tahulah kan. Nampak tak? Dia punya tebalnya besi ni. Selalunya kat sini tajam tau. Tapi ni, kalau tengok betul, tengok ni. Tak tajam langsung. Even bawah ni pun tak tajam langsung. Okay. Menunjukkan bahawa betapa kualitinya dia. Ni dia punya kepala lah. Ni 3 cm je. Memang kecil. Tengok ni. Kecil sangat. Kecil sangat. Okay. Ni belakang dia. Lepas tu, macam biasalah, bila kita dah scoop aiskrim ataupun kita nak buat biskut, memang sangat sesuai dengan kepala yang kecil macam ni.